Chelsea letakkan harga jualan untuk Pedro Neto berjumlah 100 juta pound sterling. 100 juta kau nak pau orang lain. 100 juta untuk Pedro Neto. Okay. So, sama ada Chelsea sebenarnya tak nak jual pun Neto. He considered as no sell lah dengan harga yang mahal nak mampus ni. Ataupun dia sebenarnya cuba untuk menarik minat kelab-kelab yang kaya untuk membeli Pedro Neto. Jom kita sembang sikit pasal transfer news ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Pertama sekali, kalau kau tak dengar tadi, aku tak sebut 100 euro tau. Chelsea nak jual Pedro Neto dengan harga 100 juta pound. Maknanya kalau convert dalam euro, lebih kurang 115 juta euro. Suka hati dia. Rodri yang menang Ballon d'Or, yang jadi midfielder terbaik dekat World Cup, player of the tournament dekat World Cup pun, Man City berjaya jual harga tak sampai pun 80 juta. Pedro Neto, Chelsea nak jual 115 juta euro. Okey, memang sangat-sangat tak masuk akal. Tapi sebenarnya aku rasa owner Chelsea ni ada plan kenapa dia letakkan harga setinggi itu. Pertama sekali, mungkin dia memang tak nak jual pun Pedro Neto, sebab itulah letak harga yang tak masuk akal. Yang kedua, mungkin dia nampak yang ada kelab kaya yang boleh beli Pedro Neto ni. Baru-baru ni kita dapat rumours yang mana Al Hilal berminat untuk dapatkan Pedro Neto, dan dengar cerita juga dah ada agreement, okay, which is around 60 something million. Memang jauh lah daripada 100 kan. Boleh jadi yang mana bila Chelsea letak harga 100 juta ni, Chelsea juga mengharapkan Al Hilal untuk naikkan offer diorang daripada 60 lebih, mungkin pergi ke 80 ke 90. Kalau 80 juta kau sebat je lah. Pedro Neto je pun. Okay, serius aku cakap. Kalau Al Hilal nak angkat Pedro Neto dengan harga 80 juta, jual je. Tak payah kau nak apa? Kau nak tamak sangat, nak tunggu sampai dia naikkan bid. Tengok-tengok nanti transfer window pun dah tamat, Pedro Neto pun tak semangat main untuk Chelsea. Aku rasa ramai je yang tahu yang aku tak berapa minat sangat dengan Pedro Neto ni sebenarnya. Okay, bukanlah aku nak kata dia ni winger yang sampah, dia ni winger yang teruk, level-level Garnacho punya teruk. Tidak. He's a good winger, tapi not good enough untuk bantu Chelsea ni pergi jauh lagi. Okay, kalau nak kekal dalam top 4, fight for UCL or even fight for title, tak boleh kalau ada winger macam Pedro Neto ni. Okay, winger yang speed ada, memang betul-betul laju, defensive contribution ada, tapi otak tak berapa nak ada. Crossing kadang-kadang melalut. Bukan kadang-kadang, selalu. To be fair, dalam pre-season ni, dia doing better than I expect. Okay, even season lepas pun, waktu Club World Cup pun perform juga. Tapi dalam season sebenar, Pedro Neto ni tak cukup konsisten untuk aku. Which is aku nakkan winger aku boleh cross bola dengan baik ke dalam kotak. Macam apa yang Reece James boleh buat setiap game. Reece James boleh buat, tapi Pedro Neto tak boleh buat setiap game. Okay, dan ramai yang cakap, "Oi, Pedro Neto laju, Pedro Neto laju." Which is actually, dia punya footballing profile pun bukan pasal laju dia. Okay, kalau seseorang player tu laju, kebanyakannya akan suka menjadi player yang buat off-run movement. Dia jarang pegang bola. Dia tinggal nak buat run sahaja, mengharapkan through ball daripada player-player yang lain. Pedro Neto, yes, kadang-kadang dia buat run juga. Tapi dia sebenarnya banyak juga pegang bola dan dia banyak juga minta bola untuk dia dribble, untuk dia cuba take on players yang kadang-kadang tak menjadi. Okay? So, boleh kata kelebihan dia yang laju tu tak adalah membantu sangat pun. Itu argumen aku pasal Pedro Neto lah. Fan-fan Chelsea, mungkin ada yang tak setuju, korang boleh komen dekat bawah. So, korang rasa Chelsea dapat jual ke tidak Pedro Neto ni? Korang komen juga dekat bawah. And kalau nak beli jersey Chelsea yang home, yang baru ni, korang boleh check link di bawah. Dan untuk mereka yang nak join Fantasy Premier League season ni, aku baru buat Liga Wibro, korang boleh masukkan kod yang ini and join FPL sekarang.